PMX menyebut semalam yang 8 bilion ringgit ataupun lebih daripada 40% subsidi untuk RON 95 akan diselamatkan dengan cara ini. Tetapi pelepasan terus diberi. Setiap rakyat mendapat 300 liter sebulan. Semua rakyat dapat. Pemandu e-hail boleh memohon untuk had minyak lebih tinggi. Maka, macam itu, penjimatan adalah daripada warga asing, perniagaan-perniagaan yang tidak layak dan penyeludupan. Adakah benar yang 40% digunakan oleh kumpulan-kumpulan ini sahaja? Maka dengan itu, sama ada kita ada bilangan pekerja asing yang terlalu tinggi yang memiliki kenderaan ataupun syarikat-syarikat penyeludup mencuri. Maka dengan itu, sama ada hakikatnya kita ada bilangan pekerja asing yang terlalu tinggi yang memiliki kenderaan ataupun nyata syarikat-syarikat dan penyeludup mencuri. Ataupun apa yang sebenarnya adalah jumlah yang dijimatkan tidak akan mencecah nilai tinggi seperti mana yang Perdana Menteri menyatakan. Ini adalah pendapat dia yang dahulunya merancang program subsidi bersasar, Rafizi Ramli. Ini juga adalah pendapat dia yang dahulunya merancang program subsidi bersasar, Rafizi Ramli. Kalau kita dari luar kurang arif, suka nak kata Rafizi yang memegang portfolio subsidi sehingga Jun lepas tidak mengetahui angka-angka sebenarnya.